Welcome to Fikri Rosli Channel. Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam channel Fikri Rosli. Ting 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 ting. Okey, lama saya tak buat video. Hari ni saya rasa nak buat. Sebab hari ni kita ada ride naik motor, tapi bukan dengan kawan-kawan. Kita ride nak pergi family day dekat Banting. Kami daripada rantau Seremban nak pergi ke Banting. Kami sewa homestay dan kita nak rakamkan sahang-sahang manis dengan keluarga dekat homestay. Okey, boleh tengok meter minyak ada berapa sini. Meter minyak ada lebih kurang 1 bar saja sini. 1 bar je, nampak kan? Okey, yang warna merah sebelah kiri sekali. So kita nak isi berapa banyak yang kita boleh isi. Jom, let's go. Okey, kita isi, tengok berapa boleh. Tengok tu. Okey, boleh tengok kat meter berapa liter kita isi. 1 bar ni berapa liter boleh isi penuh. Oh, okey. Dah nak melimpah, kita isi sampai penanda yang batang batang besi tu. Okey, cukup. Alright, berapa liter tu? Cuba tengok. 7.38. Bermakna 12 tolak 7.38 lebih kurang 4 liter lebih 1 bar tu. Okey, 4 liter lebih ni boleh jalan, saya rasa 100 km boleh lagi. Okey, 100 km ke 150 km. So korang boleh nampak kat sini 7.38. Bernilai kalau tanpa subsidi RM28. Kalau dengan subsidi RM14.24. RM14.69. Okay, let's go. Seperti biasa, sebelum kita mulakan perjalanan, sebagai seorang Muslim, marilah kita mulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, saya ride bersama anak saya. Anak saya ada di belakang dan dialah yang rakam semua ni. Okey, dan kalau korang boleh lihat, saya memakai aksesori baru iaitu helmet KYT model TTRZ. Okey, dan helmet ni bagi saya dia selesa. Dan dia kita panggil dia ketat lah dekat pipi, sebab span dia tu tebal. Saya ikutkan ukur lilit kepala saya 59 ke 60 cm, kira 60 cm dan saya ambil saiz XL. Katanya XL ni 60 hingga 61 tak silap saya. Tapi untuk permulaan ni mungkin saya tak biasa pakai helmet KYT, tapi insyaAllah lama-lama saya akan terbiasa. Dan tengok, saya cruise 100 lebih kilometer per hour. Dan Modernas Elite ni sebenarnya power dia bukan di awal, power dia dekat RPM 7, RPM 8 ataupun RPM 6 pun dah power. Sedap kita pulas. Tengok 108, 107 tu. Okey, untuk maintain highway dengan kelajuan ni bagi saya sangat-sangatlah selesa. Kadang-kadang je kita perlu pecut. Bila kita perlu pecut ataupun kita perlu potong, barulah kita pulas sampai 115, 120. Tak ada masalah. Inilah kelebihan Modernas Elite. Alright, so kita sekarang berada di Plus Highway menghala ke KLIA. Kita akan masuk ke Highway Elite kejap lagi. Dan kenderaan tak banyak, tapi kenderaan bertentangan. Tengok kat sebelah tu, beratur orang nak balik ke selatan. Tapi apa-apa pun kita bersyukur. Kita punya perjalanan daripada rumah tadi, rumah kampung, rumah mak mentua saya, sampai sekarang berjalan lancar. Okey, jom teruskan perjalanan. Okey, kita dah sampai di Laman Rose Homestay unit Kak Angah. Nama dia unit Kak Angah. Okey, ada kolam kat luar. Parking kereta kat sini. Dan ni pintu Pintu dia macam pintu security, macam pintu bank. Okey, ni ruang tamu. Wah, dia Astro lah. Dia punya Crack TV cantik, sofa cantik. Okey.
Ada plaster ceiling, kipas semua design cantik lah, memang cantik. Okay, ni kerusi depan pintu. Right, ni dapur. Oh, masuk-masuk nampak dapur. Okay, katanya ada dapur luar, dapur dalam. Dapur basah dengan dapur kering. Mungkin ni dapur kering. Kita tengok bilik yang pertama. Okay, ni bilik utama kot. Okay, bilik utama. Ada satu katil queen, ada aircon, ada sejadah. Okay, bilik pertama ni dia betul-betul menghadap swimming pool. Tada. Okay, alright. Bilik pertama ada almari, sejadah dan ada bilik air sendiri. Oh, cantik. Oh, cantik macam hotel. Ada apa ni? Water heater. Okay, now kita pergi bilik yang kedua. Okay, rasanya bilik kedua kat sini, dekat dengan dapur. Okay, ni bilik kedua. Tada. Hui, okey lah bilik kedua. Satu katil queen, ada rak, sejadah, ada almari, ada aircon. Okay, nampak saya? Alright, kita pergi bilik yang ketiga. Keluar bilik kedua ni, kita boleh nampak apa ni? Kita boleh nampak dapur. Itu pintu nak keluar. Okay, mungkin kat luar ni lah dapur kering kat luar ni. Ni dapur basah. Kita ais ada, air fryer ada, apa ni, media water filter ada, apa ni, masak air ada, peti ais ada. Tengok ada apa dalam ni. Tada, ada sos, susu. Okay, ada santan. Wah, ada ais, air, towel, gula, carrot. Oh, ada carrot guys. Okay, kita pergi bilik yang ketiga dulu. Dia dekat dengan bilik utama. Tada, bilik ketiga. Ni luas sikit. Okay, ada aircon, ada satu katil single, ada satu katil queen dan ada beberapa tilam untuk kita tidur beramai-ramai. Dan ada bilik yang keempat. Tada, ada iron board, ada aircon, ada dua katil single. Okay, itu saja. Sekarang kita nak, alamak, itu ni dia sana terkunci ya. Okay, dan yang terakhir, lupa bilik air luar. Bilik air luar, tada. Okay, ada biasalah, shower, sinki, tempat buang air. Okay, nice. The last one, dapur. Kalau luar dapur kering ke dapur basah? Dapur basah. Tada, ada dapur basah. Okay, ada sinki kat sini. Ada dapur nak masak, ada periuk nasi, ada mesin basuh, dan ada rak, ada apa ni, rak. Okay, barang-barang ni lah masak kuali periuk. Okay, nak sedia baju boleh. Tapi ni bahayalah kalau orang panjat ni. Sebelah ni bahaya sikit. Okay, rasanya tu sahaja. Ada dining table. Okay, dining table. Kita makan kat sini. Dan inilah suasana di laman Rose Homestay di kawasan Banting. Sekarang kita nak rehat, kita nak layan TV. Let's go. Tengok siapa yang sampai. Tada, Pak Long sampai. Dua kereta, satu MyV biru, satu Persona. Hai. Macam mana perjalanan? Panas. Kereta? Aircon tak ada? Aduh. Right Sini boleh masuk. Macam mana perjalanan? Hai. Alright semua, kita sekarang pukul lebih kurang pukul 9 lah, 9 malam. Kita berada di garaj homestay. Sorry lah, saya tak rakam apa yang berlaku siang tadi. Saya masak, beli barang, beli buah-buah sikit kat kawasan ni. Sekarang kita sudah malam lah, baru saya nak rakam. Okay. Ini yang kita nak.
Ayah pun nak mandi boleh? Boleh. Ha? Ayah, kita mau nak sampai malam. Ya ke? Okey cepat nak tengok. Iman nak berenang. Puyo. Puyo, pandainya Iman. Ayah mandi. Tapi basah? Nanti basah macam mana? Hari sampai tak? Macam hujan je. Okey, kita kena tiup lampu untuk Sarah. Tadi dah tiup dah, dia ada bocor ni. Like dan subscribe. Yeay. Tiup dia. Dia dah bocor. Dia bocor. Sekejap je lembik dah. Sini Pabli. Okey, sekarang kita bersama siapa? Sarah Madiha. Kita bersama siapa? Sarah. Okey, Sarah nyanyi boleh? Ayah sayang baby. Baby sayang ayah. Mamu. Baby sayang ayah. Pom. Baby sayang ayah. Ayah pun sayang baby. Baby sayang ayah. Yeay, bye. Bye. I love you. Yeah. Okay, kita di hari kedua di homestay. Tengok Pak Su pegang apa ni. Kita nak buat celebration sikit hari ni. Okay. Ada Domino's, ada snack sikit. Dan korang, hari ni kita buat sup daging hari ni. Tengah panaskan, dah tinggal separuh lah. Tak ada dah separuh. Dah tinggal supu sikit lah. Memang sedap gila. Sedap betul makan sup daging dengan kuah cili kicap tu. Tadi kita makan tengah hari ni malam, siapa yang nak habiskan lah. Sekarang kita tengah menunggu seseorang cukup korum kita nak sambut birthday. Okay, setting dulu. Okay, sebenarnya kita dah siap setting ni meja. Belakang sebelah kolam je. Boleh jajan sikit. Lepas ni kita nak nyanyi lagu Happy Birthday to you. Pantas. Jom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Haris and Manu. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Haris Manu. Selamatkan kamu. Di mana tu? Kita balik. Okay, makcik ada surprise. Macam ada surprise. Yo. Okey, salam jawab. Salam makcik cakap apa? Ki lupa orang bagi tu. Apa? Ciao saya. Terima kasih. Bestnya. Belum mati. Saya cik. Dah dapat hilang. Okey, boleh makan. Jom. Habis ni Petra ni Pak Long nak satu. Makan. Saya makan dulu. Satu. Satu jam je. RM5 saja. Dalam poket. Bilik ni ada.
Weh, dia dah beritahu dah kotak. Kotak dulu. Baju. Okey lah. Okey lah. Tak lah. Tunggu tutup kau lah. Tak patut pelajaran. Suka kan? Memang kena dengan umur dia lah. Kena dengan umur dia lah. Okey, dia ada bekas, dia memang ada sekolah lah untuk budak-budak. Ada sekolah tu dia ada kartun. Tu, pensel kok, pensel. Mari pensel. Betul. Okey, tapi dia tak kira, dah jawab 2 kali. 2 kali dia kira. Dia ada kartun. Kartun apa? Kartun. Kartun apa? Tak belum. Pak Long bagi Tak boleh RM20. jawab. Tak boleh jawab. Kartun apa? Sabar pula. Random ni random. Tak boleh pakai RM20. Cepat. Tak kisahlah ombak ke, ibu ke, abang awak ke, an ke. Tak pada yang paling muda. Mak tengok mak. Wah, betul. Mak. Spiderman. Aduh, nyesal kau kalau mak beritahu kata keluar Mac kau saya cakap Spiderman. Boleh bagi 2. Mak yang terkena dulu, mak dapat. Okey, dah boleh buka lah. Dia orang dah dapat dia dah. Dah plan ni. Dah. Semua tahu. Okay, sekarang kita ada sup tulang. Nasi, bawang goreng dengan sambal kicap. Ini kalau musim raya haji kan, kalau mak masak mana-manalah kat mana-mana rumah memang padu. Mak saya ke, mak mentu ke, mak korang ke. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Sini Pak Long, Pak sini Pak Long. Pak Long sini Pak Long. Pak Long makan kek. Kita makan. Bismillah. Sup tulang. Ambil. Bismillah. Dengan daun sup yang banyak. Okay, ni janji raya haji makan macam ni. Lemak-lemak ni bahaya. Yalah, sempena dengan hari jadi hari kelahiran saya punya anak buah. Saya punya anak buah. Panas. Rasap. Panas. Ini mak kami masak sup tulang. Bapak sedap. Sedap. Serius tak? Kombinasi sambal apa? Sambal kicap dengan daging tulang, daun sup. Bismillah. Oh, ni rakaman je lah. Tak ni rakaman je lah. Ini masuk YouTube. Cakap. Dahulunya di malam hari makan sup panas-panas. Tunjuk sikit sup. Tunjuk sikit. Angkat, bawa keluar sup tulang. Oh, sup kita ambil sikit je. Wah, ada muzik. Lagu Mahizim. Okey, Pak Su nak buat terjunan bebas. Ya. Oh. Splash Mania. Alright semua, kita berada di hari ketiga di homestay. Homestay di Laman Rose, kan? Di Laman Rose, unit Kak Ngah. Hari ni mak masak nasi lemak. Ini nasi lemak paling sedap dalam dunia lah. Okay, kita orang makan nasi lemak hari ni dengan lauk daging korban.
Ni hari ketiga kita nak check out pukul 12. Sekarang jam pukul apa? Dah pukul 9 lebih kot. Diorang tengah mandi, tapi saya tak payah rakam lah sebab family kita ada yang tak tutup aurat kan. Matahari semakin meninggi. Tada. Panas sini. Bye bye. Lepas ni kita nak balik dah. Bye. Bye semua. Ni ramai lagi. Ada Mak Long, ada opah kat tepi ni. Tapi diorang tak pakai tudung kan. Okey, lambai. Kita nak balik dah. Lambai abang ah. Okey. Macam mana? Apa perasaan? Tak best. Tak best? Allah. Ni apa perasaan abang? Tak tahu. Apa perasaan Sarah? Best. Okey, Haris, apa perasaan Haris? Best. Man, apa perasaan? Best. Maka abang kena suap pun. Okey. Tak ada apa. Kan? So hari ni kita just habiskan mini-mini yang ada sebelum kita berangkat pulang ke tempat asal kita. Tempat asal. Alright. Baik, kita dah nak balik. Sebenarnya kita dah keluar pun. Okay. So rasanya video kami sampai di sini sahaja. Harap korang semua terhibur. Tak ada apa-apa pun nak share, saja nak tunjuk motor. Nak tengok, nak tunjuk pada korang yang Modenas Elite 150S ni sangat-sangat selesa untuk kita berjalan-jalan. Tak kira short distance ke, long distance ke, semuanya okey. Alright, so jumpa lagi korang di lain video. Ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Zas.